day 2. Assalamualaikum. Hari ni day 2 kita ride dekat Thailand. Pagi saya dah pancing lepas tiup. So okey lah ni. Rasanya kayu hari ni dalam 30 kilo ke cafe Amazon. Lepas kita sambil habis kita balik mungkin dalam 60. Malam dah pondoh hari ni, kurang sikit. On the way ke Samila Beach, tapi kita ke cafe Amazon dulu katanya. Kita dah sampai Dimsum Cabura dulu, rehat di sini dulu, makan breakfast. And then baru kita menghala ke Samila Beach lah. So makan dulu lah. Okay bro Tak, okay. Okay guys, so we are now in Cabura Dimsum and let's go. Oh, lain macam. Hari ni player kurang, 3 orang. Diorang tak larat semalam kayu. Inilah. Okey, Cabura Dimsum. Oh, pisang menu dia banyak gila. Tabur je lah. Tak tahulah nak pilih apa. Pilih apa? Pilih atu-atu lah. Pilih 2-3. Padahal nak bayar. Ambil lah. Tak tahu lah. Sila. Tahu lah mana sedap. Ini semua colour je lain. Pastinya bukan. Dah ambil banyak ni. Tak tahu dia nak makan apa. Apa yang sedap, Bek? Sini yang ni. Yang ni sedap. Lepas tu yang ni sedap. Oh, biar ambil je lah, Bek. Ini satu. Rasa. Awal lagi. Awal lagi benar. Kita lepas makan, sekarang on the way ke pantai. Slowly. Oh gila. Kita tahan angin. Jom. Zap. Second pit stop dekat. Tak tahu. Entahlah mana lah. Grup pun dah pecah 3 orang. Tukang tarik. Ada dekat tu ke? Dekat Madik ke? Angin tak boleh buat bincang. Angin dia memang tak boleh buat bincang. Jenuh nak tarik 10 kilo macam tu. Oh, pisang. Kawan-kawan pandai curi korok. Aduh. Dia tu. Nak ke pantai tapi tak nampak bayang pantai lagi. Jauh lagi ni, jauh. Kilo ni dah. Dia pun tak boleh. Hari tak boleh buat bincang. Drop balik. Boleh bodoh kau tahu tak? Aku tu dia ke depan. Drop balik. Drop apa? Macam ni.
Buat Azil dulu belakang kau dulu. Itulah. Dia lagi kata tak? Dia tak nak tolong kau, dia lagi dia bagi aku. Bila aku suruh ke belakang, dah bergetar-getar. Aduh, sudahlah. Aduh. Sebenarnya kita kena dibuka badan tu. Okay. See you. Okay. Lagi dia ingat boleh ni. Scam ni dah banyak kali kena. Tak tentu. Ini yang masih. Biasa dengan dia. Kau kat mana? Depan dia. Pak, ini semua boleh tak boleh? Boleh. Duduk kat depan. Abang buat yang 30. Abang jangan risau dia berapat tak apa. Ha. Memang dia pakai tutup belakang. Angin kuat. Boleh meh? Power belakang aku ni. Yang depan power yang Robi. Jangan lu. Sampai lah. Hai. Alhamdulillah sampai. Sedapnya angin. Lawa. Ombak kuat ni. Allah Akbar. Sampai. Duyung. Okay deh. Dek. Apa duyung kan? Ah, duyung. Bukan dugum, duyung. Stem mau sampai sini. Dah berapa kali kita datang Anyai. Tak pernah nak singgah sini. Jom, show duyung. Udah. Oh. Dia tu cantik lah. Kalau boleh mandi dah mandi dah. Buyung. Amazon. Lepas tu kita cafe Amazon dulu. Dah lepas simpang terus ke sini boleh lah. Janji sampai. Tempat Omega, tengok Omega apa semua. Macam ada souvenir semua ada. Sekarang kita nak cari. Hai. Assalamualaikum. Kita cari air ke aiskrim ke. Panas mat. Semalam tak panas macam ni. Semalam hujan ni. Hari ni cuaca aduh. Tapi okey lah. At least tak pancit lah dia ni. Harap-harap tak pancit lah. Semalam berapa 8 tiup tukar. Jenuh. Pagi tadi pun tukar tiup belakang. Tiba-tiba pancit pula kan. Okey lah. Tobet lah sini. Tak pernah lalu sini. Asyik ke atas je. Ke Bukit Krabi, Koh Samui. Sini punya dekat pun tak singgah-singgah. Aduh. Kau nak aiskrim? Oh, sama je. Boleh lah satu. Betul. Okay. Lah habis.
sampai Shangri-La City. Banyak pula kereta kan? Ini baru rally. Ini baru rare. Ini bawa touring ni. Ini baru. Mau balik Bangkok. Tak. Jom. Jom. Ini macam tu island lah, island. Sama island. Kita sekarang masuk kawasan Old Town apa? Old Town Sokla. So dia macam lebih kurang macam nak cakap Joko Walk. Awak tak? Layan. Ini baru ride santai, tadi bantai. Penat. Renjat. Agak Jai buka video ni, tak buka aku ni tak buka. Agak Halim dah jadi sikit, tak ada hiburan. Terus kosong jalan. Tak. Okay, jom kita masuk kafe. Dah penat-penat, main aircon dulu. Layan kopi. Mantap. Amdan tak cakap apa? Amdan tak cakap apa? Caramel macchiato lah. Ais. Lepas tu cantik je nak tadi ni. Balik ni. Cepat kami dah satu Kan? video tau. Percaya kat kita orang. Balik dah okey dah bro. Bro. Balik kami lebih good. Memang kena lah. Memang kena banyak FM lah. Oh FM. FM semua. Balik jalan ni FM tu. Film tu. Turun jambatan tu. Lari ke jalan ni. Tengah panasnya konten. Betul. Awak naik kereta dah setengah jalan okey ni. Awak naik dah tu. Dah hanya minta nak pergi sana pergi Tak. sini. Dia dah lipin sini. Okey ayah. Okey lah. Enak okey lah. Janji 20. Janji. Campak botol lah. Tak tahu dah campak apa lagi dah jalan ni. Lagi berapa kilo balik ni 20 kilo kan? Ya. Kan bang 20 kan? 20 je. Tak, macam ni. Agak dia 30 kilo. Betul ni. Agak dia 30 kilo. Berapa kau beli? 20. Okey. Setuju. Buat 10 dulu. Betul. 20 tu kau boleh dah. Dia kayak gini, contoh 20 kau naik tu boleh dah. Kau buat 10 dulu. kau balik. Boleh seslow. 20 kilo kau naik Ayla. 10 nak sampai tu kau naik. Sekarang balik. Malu mat. Berapa buat 10 dulu? Tadi Betul. 20 tu buat. Tadi pun tak tahu berapa banyak dah. Nak ambil dah tadi dah. Tak kayu lah. Okay, sampai dah ferry port. Kita naik ferry, kita ke Anyar balik. Shortcut. Hai brother ni, aduh. First time mau naik ferry sini. Dulu datang sini tak pernah nak sampai. Masih tak ada masa nak masuk kawasan ni.
Feri naik basikal free. Alhamdulillah, tak payah bayar, senang. Alhamdulillah, dah sampai dah dekat feri. Bergerak. Feri kan. Bergerak feri. Nampak depan dah gerak. Jun, sampai drone ni feri ya. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah cantik. Apa itu? Allah, ya Allah. Apa itu? First time mau naik feri. Berapa kali datang sini tak pernah naik feri. Akhirnya. Wow. Layan tu, layan. Sekejap ni. Pendek je. Lihat lagi. Tak tahu kali berapa. Entah. Sekarang kita dekat 7-Eleven, mengalir ke Hanya balik ke hotel. Kita pakai tim meja. Gila penat. Panas mat hari ni. Langsung tak hujan. Bendung lah. Angin kuat mampus. Ui, letih tu. Penat. Member-member pun dah koyak lah. Gila lah. Oh, bersyukur mat. Bersyukur sampai sini. Nampak jap. Bincang lupa bincang. Saya apa kita? Dah makan sini lah. Siap ais lah. Ais ni? Ais sejuk, ais tak sejuk lah. Penat aku belikan budak dia, Fazil. Ya buang. Oh, gila tu. Pisang oi. Dah 50 kali siram air dah. Ni. Ni tak ada. Nampak gigi je. Bagi berapa kilo lah? Bagi berapa ni? Siang ni orang nak makan ke? Berapa kilo lagi lah? Lagi. Kau nak bungkus makan? Adik aku tu dah tadi nak apa? Yalah. Kau nak makan apa? Tak tahu lah. Pipi. Tak tahu lah. Tengoklah semua makan ringan-ringan boleh ke? Tak terfikir lagi. Luar tak fikir. Sampai handai. Betul. Tak sampai handai. Dah dekat kan? Mana yang fikir makan? Jangan kata nanti lah. Tak boleh fikir makan ni. Sampai handai luar. Semua dah penat tu. Ada? Dapat lapar. Buang lah. Dia tak kalah tu. Berapa kilo lagi hotel? Sikit lagi, sikit. Batang rokok lagi. Satu kau okey. Batang rokok lagi. Berapa kilo? 4. Kiri. Ha? Kiri. Tu sampai dah terlepas tu. Tak apa. Apa jam? Berapa terlepas? Berapa jam? Berapa jam dah terlepas? Halo. 4 kilo lagi, 4 kilo. 4 kilo dah kotor. Uyo. Boleh macam. Okey. Alright. Last. Tadi tayo daripada apa? Hotel ke Songkla. Songkla tu dekat Samila Beach. Ikutkan hari ni diorang cakap pendek dalam 60 kilo pergi balik. Tapi bila cek tengok boleh tahan lah. Dia dah jadi sampai hotel tadi 92 kilo. So kat sini kena pusing taman, alang-alang kita buat second fondo. Semalam fondo 100, hari ni pun fondo 100. Mampus. Lawa view dia. Cantik. Aduh, penat oi. Hari ni panas sikit lah. Ni dah petang, itu yang mendung. Kawasan ni memang best lah. Dia kawasan hutan kan. Ini kalau buat kasut trail dah masuk hutan dah ni. Cari ni, cari route. Penat weh. Layan view dulu kat sini. Taman ni dalam 1,5 kilo kot satu loop. Boleh lah, okey lah. Nak pergi mana pun tak tahu kan, tak hafal jalan. So pusing taman ni je lah. Hotel dengan taman pun dah dekat dah. Dalam 1 kilo rasanya.
Orang ramai lari kan. Layan lah, layan. Second fondo. Double berturut-turut. Esok tak tahu macam mana esok. Harap-harap ada diskaun lah.